Airbus memperluas kerjasama industri pertahanan Malaysia dengan beberapa perjanjian baharu sempena DSA 2026. Perjanjian melibatkan Bosted Holdings, AIROD, Global Turbine Asia dan E-Chromatic Systems selaras dengan dasar industri pertahanan negara yang menekankan pemindahan teknologi dan pengukuhan rantaian bekalan domestik. Wakil Negara Airbus di Malaysia, Burhanuddin Nordin Ali berkata, kerjasama strategik itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan syarikat untuk memperluaskan jejak industri di Malaysia serta memperkukuh keupayaan syarikat tempatan dalam sektor pertahanan. Kerjasama merangkumi segmen pesawat, helikopter dan sistem angkasa. Airbus Defence and Space bersama Bosted akan menyokong program komunikasi satelit ketenteraan Milsatcom, manakala Airbus Helicopters memperkukuh peranan Bosted dalam jualan helikopter tentera. Dengan AIROD, Airbus menumpu kepada pembangunan keupayaan MRO pesawat A400M menjadikan Malaysia pusat serantau. Bersama E-Chromatic Systems, Airbus akan mengkaji pembangunan teknologi H225 Full Flight Simulator di Subang, berpotensi menjadikan Malaysia hub latihan penerbangan serantau. Langkah ini mencerminkan komitmen jangka panjang Airbus dalam memperkukuh industri pertahanan Malaysia dan meningkatkan keupayaan syarikat tempatan.